Adakah saya akan dikenakan susut nilai ataupun spread value apabila saya nak physicalkan emas daripada akaun Emasgap? Pertama sekali, anda kena tahu apa itu spread value. Spread value ataupun susut nilai adalah beza harga kita beli dengan harga kita jual. Jadi, apabila anda menabung melalui kaedah akaun Emasgap, anda tidak akan dikenakan spread value apabila anda nak fizikalkan dalam bentuk fizikal daripada akaun Emasgap anda. Spread value hanya akan dikenakan apabila anda nak jualkan emas milik anda. Dan untuk pengetahuan anda, di Public Gold susut nilai adalah antara 6% ke 9% sahaja, dan Public Gold memberi jaminan untuk membeli semula emas walaupun emas yang anda nak jual dalam keadaan yang tidak sempurna. Tetapi apabila anda nak fizikalkan emas daripada akaun Emasgap anda akan dikenakan dua charge, iaitu yang pertama charge premium ataupun kos upah, dan yang kedua adalah charge penghantaran untuk item emas yang beratnya bawah 21.25 gram. Manakala kalau anda nak keluarkan emas fizikal daripada akaun Emasgap anda melalui mesin ATM Public Gold, akan ada dua charge yang dikenakan, iaitu ATM withdrawal fees untuk setiap item yang anda nak keluarkan dan juga charge premium. Dalam simpanan emas, kita tak boleh lari daripada susut nilai, sebab susut nilai inilah yang membolehkan sesebuah perniagaan emas mendapat keuntungan. Jadi pilihan di tangan kita untuk memilih syarikat mana yang menawarkan susut nilai yang rendah. Jadi bagi anda yang nak menabung emas dengan ilmu yang betul bersama Public Gold, boleh isi beg biru di bawah ataupun rujuk pin video saya akan bantu anda sebaiknya. Dapat sesuatu? Boleh follow.